Tak ada, tu je. Okay, jom kita cakap benda yang buat aku turn off tengok. Kalau korang nak nikmati pakej hiburan yang boleh campur-campur tukar-tukar pertama di Malaysia, semuanya ada dalam satu platform Unify TV. Tak ada kontrak dan boleh tukar bila-bila masa. Eksklusif untuk pelanggan Unify, sama ada Unify Fiber, TV, mobile user, korang semua boleh nikmati akses 30 hari ke 70 premium channels dan 15 streaming apps tanpa sebarang bayaran daripada 13 September sehingga 12 Disember. Untuk yang bukan pelanggan Unify, jangan risau, korang pun boleh dapat nikmati akses ke 19 channel termasuk inspirasi, degup dan sensasi hingga 12 Oktober. Apa lagi yang korang tunggu? Pergi download aplikasi Unify TV 2.0 sekarang di unify.com.my/tv. Kifarah. Sebuah filem terbaru di Pawagam, iaitu filem yang diarahkan oleh Gaz Abu Bakar yang pernah buat Police Evo yang pertama tu. Dan this is the first time ever debut dia menghasilkan filem horror trailer, hantu macam tu lah. So Kifarah mengisahkan tentang apa? Basically mengisahkan tentang watak yang dimainkan oleh Remy Ishak ni dipanggil semula balik ke rumah dia sebab ayah dia dah nazak. So bila dia nazak tu macam-macam lah perkara yang berlaku di rumah tersebut kan. So banyak rahsia yang terbongkar. So adakah aku ada expectation untuk filem ni? No, aku tak ada expectation. Sebab aku tengok trailer dia pun macam hantu dia tiba-tiba cerah kan. So aku macam tang mana seram ni kan. So aku tak adalah expectation. Tapi aku harap at least aku enjoy tengok filem ni. Let's talk about the things yang aku rasa positif tentang filem ni, iaitu visual. Gaz dia pernah buat banyak TV seri dekat View. Cerita apa hilang dulu Islam. Aku lupa lah siapa. Ada View TV series and Police Evo. The visual looks stunning. Dan dia memang jenis yang memang agak particular about visual. Sebab dulu masa aku tengok ada View Originals dulu, dia yang buat, dia siap bagi free booklet tentang gambar-gambar yang ditangkap semasa shooting kan. So tak denying the visual looks stunning, like seriously good. Sampai hantu pun nampak cerah. Tak, gurau-gurau. Selain itu, aku rasa audio mixing okey kot. Aku rasa okey. Lakonan, pujian kepada Sharifah Sakinah kot. Tu je. Namran macam biasa, he excel in every character. Selain daripada tu, Kifarah apa lagi best tentang filem ni? Tak ada, tu je. Okay, jom kita cakap benda yang buat aku turn off tengok filem ni. Filem ni basic mat. Dia betul-betul basic. Dia basic macam apa cerita dia? How to do horror films for dummies. Macam tu. Dia basic gila. Dia tak ada benda twist, dia tak ada benda yang buatkan kau rasa macam what? Tak ada. Dia straightforward. Jadi poster pun dah reveal lah semua benda. Dia macam kau tak payah tengok trailer pun kau dah tahu dah cerita macam ni. Inilah dia. Filem ni poster ni. dia kind of straightforward yang aku tak expect Gaz would do this kind of movie. Dia macam tak kena pun ada. Macam why? Anyway, cakap tentang benda yang turn off aku ni, banyak je dalam filem ni. In fact, aku ni dah 2 hari selepas aku tengok filem ni, dan aku dengan geng-geng reviewer semua memang bersepah kita maki tentang filem ni. One of the things yang aku rasa macam agak there's a lot of things yang aku puji sebenarnya. Gaz cuba nak membawa ke arah horror, kind of like Joko Anwar punya method, cult, benda-benda macam tu kan. Tapi dia tak kena tau. Dia it's weird. And it turns out dia lebih kurang macam dalam TV seri satu View Originals yang aku tengok tu, memang turn off. Nampak macam cool, nampak macam wow, seramnya, cult ni kan. Tapi tak. It looks dumb in Malaysia. Benda tu. I don't know, jump scare. Oh, cakap pasal jump scare. Filem ni banyak gila pointless jump scare. Like hantu tu tak ada pun, tapi dia pergerakan kamera pang, tiba-tiba tukar scene pun pang, macam babi. Dia sampai satu moment aku annoyed, kau tahu tak? Dia banyak jump scare yang pointless, dia banyak jump scare yang unnecessary. Dia kau tukar sequence pun kau bom macam babi. Ni terkejut bukan sebab jump scare, ni terkejut sebab sound babi. Aku cukup annoyed tu. Aku macam bangang. Dia almost first half of this film penuh dengan jump scare macam tu. Macam aduh, mana seramnya, mana hantu tu kan.
not gonna lie, ada certain parts of the hantu was good, okay, especially the kid punya hantu tu okay, but selain betul memang hauk dia ke arah yang aku rasa macam sampah. Hantu dia, okay. Okay, bercakap tentang story, kind of straightforward, but dia macam terlalu flat out yang kalau daripada awal lagi pun kau dah boleh solve dah this mystery. Tapi dia macam dia macam basic cerita horror orang putih tu tak. Watak utama mesti bodoh macam tu lah. dia buat perkara-perkara yang kau macam kau dah kenapa babi. Kau faham tak? Dia macam there's a lot of things yang decision making tu membuatkan kau rasa marah. Sebab apa benda ni sial. Watak yang dimainkan oleh Liana Jasmine. Watak yang dimainkan adalah seorang adik yang almost macam ke arah yang gila, but dia macam lagi dia tak adalah gila sangat. Dia ada certain times dia macam waras, tapi at the same time banyak kali dia macam budak-budak. Watak dia ni aku tak tahu kenapa dia macam tak kena. Dia macam cringe kot. Ya, aku rasa cringe. Sebab dia macam ni tau. daripada awal lagi kau dah, kalau benda tu berlaku in real life, daripada awal lagi kau dah macam fuck this shit. Macam tu. Tapi tak, benda ni macam selain benda tu jump scare. Penat. Aku sumpah penat. Aku nak support filem Gas ni, tapi macam sorry guys, aku tak enjoy langsung tengok filem ni. Sejujurnya di dalam lubuk hati ni memang tak enjoy. Apa lagi What would be promising of a cult that looks real dalam Malaysia ni if kalau kau buat style cult macam tu, cerita bid'ah. Dia dalam Malaysia ni aliran sesat ke cult ke apa, dia tak menyerupai US punya type of cult. Dia lebih localized yang ke arah keagamaan. Sebab aku perasan dalam Malaysia ni, okay, cult tu ni semua ke arah keagamaan. Dia tak ada kena-mengena dengan yang sembah setan US ke apa, tak ada. Jauh lah. Tapi itulah, dia memilih untuk ke jalan ni lebih ke arah US punya type of cult. So okey je. Aku sangat suka ada satu sequence di mana dia nampak hantu ni berpakaian blazer dekat tengah-tengah padang. Dia tiba-tiba muncul. Yang time tu aku seram. Tu je lah. Selain benda tu aku macam, itulah aku cakap, kalau aku cakap benda-benda yang spoil benda tu, dia kind of like give out the plot. Antara contoh, kau dah tahu kubur kau tiba-tiba ada something, kau degil kan nak letak kat dalam tu, dah kenapa? Dia gali dia lah tempat lain kan. Macam apa benda ni? Tiba-tiba time nak baca tu hilang pula benda tu kan. Macam apa benda ni? Dia macam, dah lah kau buat filem karut, buat benda yang lagi karut daripada benda karut tau. Macam aduh, dia double karut. But kudos to the set, dia punya yang buat props semua tu, nampak believable lah. Dia punya barang-barang antik, barang-barang background semua tu memang nampak real lah. As for me, seorang yang sangat-sangat penakut tengok cerita hantu, I can safe to say sure korang akan tak takut tengok filem ni. Yeah. Aku tak ada that perasaan takut. Jump scare dia, tapi benda tu macam macam mak kau. dia bukan oh ya, dia tak takut. Dia just macam terkejut dengan pertukaran sequence, pertukaran ni, pertukaran tu. Aduh, spoil mak, sumpah spoil. Dah lah, aku bebel panjang-panjang ni kan, aku banyak cut pula ni. Rating aku untuk filem Kifarah adalah sebanyak 2/5 bintang untuk filem Kifarah. Kalau korang nak tengok filem Kifarah ni, ataupun korang fan daripada pelakon-pelakon ni semua, mesti confirm korang backup ni. Apa pandangan you guys tentang filem Kifarah? Adakah korang suka ataupun korang rasa macam it could be better? It's supposed to be better than this shit, you know? Apa pandangan you guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflong yang akan datang. Thank you.